Berjumpa lagi kita di dalam channel Yuziapai, dan kali ini kita akan menceritakan satu cerita yang diceritakan oleh pengirim kepada aku. Cerita ini bukan cerita seram, kata pengirim, dia lebih kepada pengalaman sewaktu dia dan 3 orang rakan membuat satu reunion di Melaka. Jom kita terus kepada cerita. Hujung minggu yang lepas, aku dan 3 orang rakan aku ni, kita orang ni plan tau untuk jumpa di Melaka. Aku pula dari Johor. Sampai saja di sentral Melaka, kawan aku, kita letaklah nama samaran beliau sebagai Siti. Datang jemput kita orang, aku dengan Mira. Mira ni tadi pun nama samaran yang datang daripada Selangor. Kita orang sama-sama naik kereta City ni tadi menuju ke apartmen, iaitu homestay apartmen yang kita orang dah tempah untuk bermalam satu malam. Jadi pada mulanya aku ingatkan kita orang berempat yang tinggal di apartmen tersebut. Tapi yang kawan aku seorang ni yang tinggal dekat Jasin, dia cakap dia tak boleh bermalam sebab mak dia tengah sakit dekat rumah, jadi tak ada orang temankan dia. So aku pun okey lah. Lepas tu yang Siti tadi pula, dia pun kata benda yang sama, dia tak boleh bermalam. Jadi tinggallah aku dengan Mira tadi bermalam di apartmen tersebut. So, kita orang dapat tingkat 8, satu bilik tidur, satu ruang tamu. Okay, itulah lebih kurang dia apartmen tersebut. Okay, lepas letak barang, simpan, kunci semua pintu, kita dah check in semua apartmen. Aku dengan Mira tadi pun turunlah ke bawah, jumpa Siti dengan seorang lagi kawan aku. Dia orang dah tunggu dalam kereta. So kita orang pun jalan pusing-pusing Bandar Melaka, lepak, dah lama kan tak jumpa, borak, makan, macam-macam lah cerita. Tak terasa jam pun dah malam. Jadi orang kita pun decide lah pergi ke Pantai Puteri untuk ambil angin sambil-sambil makan, ambil suasana tenang dekat Pantai Puteri. Sembang tengok jam dah pukul 1 lebih pagi. Jadi kawan aku yang seorang ni tadi minta izin lah untuk balik. Aku nak kena balik dulu dah. Mak aku seorang kat rumah, dia dah pesan dah tadi jangan lewat sangat balik. Ni pun aku dah bagi ekstra pukul 1. Kita orang pun balik. Sebelum aku mulakan pemanduan, aku pesan lagi sekali dengan kawan aku, sebab aku dah banyak kali dengar cerita yang bukan-bukan apabila melalui jalan Jasin ni, lebih-lebih lagi kalau waktu tengah malam. Aku pesan dengan kawan aku dah buka tau tingkap kereta ni, kita ambil angin santai-santai. Aku harap korang semua ni cuma berbual dengan aku je. Janganlah tegur apa-apa yang pelik-pelik yang korang nampak di tepi jalan tu. Kalau boleh mata tu jangan terlalu meliar. Fokus saja berbual dengan aku supaya aku ni tak mengantuk. Kita orang borak lah macam biasa. Aku cakap macam gitu. Kawan-kawan aku semua setuju. Macam diorang dah faham apa yang aku cakapkan ni. Sampai di satu selekor yang tak terlepas pokok yang agak rendang kat situ, aku nampak sesuatu tu. Bila menghampiri selekor tu, nampak sesuatu kelibat berwarna putih. Aku diam je, aku cuba kawal steering, aku tak nak terkejut. Sebab aku tahu jalan tu banyak cerita yang aku dengar dari YouTube, ada daripada mulut ke mulut, kisah cerita di jalan tu. Semakin lama makin dekat aku dengan apa yang aku nampak di depan tu. Dekat situ aku jeling sekali je kat bahagian tepi jalan, aku nampak seorang nenek berdiri di tepi jalan. Dia ni tadi seolah-olah nak melintas ke seberang jalan. Dan sebaik saja kereta kita orang ni aku bawa tadi tu melepasi nenek tersebut, aku toleh semula ke cermin pandang belakang. Nenek tua itu dah tak ada lagi kat tempat tu.
Tak lama kemudian salah satu kereta daripada arah bertentangan main lampu tinggi. Lebih kurang 2-3 kali dia main lampu tinggi. Aku pelik lah. Aku tengok dashboard kereta aku. Aku tak pakai pun lampu tinggi. Aku pakai lampu rendah biasa je. Apa hal pula kereta ni, kata aku. Kawan aku belakang perasan. Kenapa dia? Kereta tu main lampu tinggi. Entahlah. Diorang je tu. So aku bawa lah kereta macam biasa sambil berborak dengan kawan aku. Tak lama kemudian datang lagi satu kereta buat benda yang sama. Aku makin tambah pelik. Apa hal kereta ni? Dia main lampu tinggi, tak tahu ke jalan sini gelap ke? Main lagi high beam 2-3 kali gitu. Aku jadi silau. Aku tengok balik. Dashboard aku tak ada. Kawan belakang aku tanya, apa hal? Entah. Dah lah dia, buat tak tahu je. Kelepas daripada kereta yang kedua tu, bawa tak jauh selepas tu satu lori lalu. Bertentang daripada arah pertentangan. Makin dekat lori tu bukan hanya sekadar mainkan lampu tinggi, tetapi lori tu siap horn lagi. Panjang horn dia. Aku terkejut. 3 orang kawan aku pun tambah pelik. Dah kereta 2 biji main high beam, lori siap main horn lagi. Makin pelik lah. Tapi aku masih buat tak tahu. Aku pedulikan, aku abaikan, aku terus bawa kereta aku sampailah ke rumah kawan aku yang tadi itu. Sampai kat rumah kawan aku pun turun, kita orang salam apa semua. Tak ada apa pun, kereta aku check lah keliling tayar kereta, kot ada pancit ke apa, tak ada. Semua kereta normal. Kawan aku masuk rumah, kita orang pun patah balik. So lalu jalan yang sama. Aku cam selekoh tadi. Sebaik hampir sampai ke selekoh di mana tempatnya, aku nampak nenek tua tadi. Aku dah perasan kereta dah slow. Apa hal pula ni malam-malam jam? Kata aku. Aku tanya kawan aku. Cuba cek. Bes, apa sebab kat depan tu jam? Jam dah pukul 1 ni, kat pukul 2 ni, kat 3 jam macam gini. Kawan aku pun buka lah wes. Tak ada apa pun dia cakap. Cuma dia bagi syarat merah aja dekat wes. Pelik, tadi kita lalu tak jam. Dia mesti case accident. Kawan aku yang seorang buat andaian, sini jarang jam macam gini. Kalau malam-malam macam gini, dia cakap. Jalan pelan-pelan, betul. Satu lori terbalik, melintang ke tengah-tengah jalan. Yang boleh diguna pakai hanya satu lorong kecil saja di bahagian sebelah kiri. Ngam-ngam untuk sebuah kereta je boleh lalu. Jadi kena bergila-gila lah beratur. Itu yang sebab jalan jam. Dan kawan aku pun tanya lepas melalui lori tu, bukan lori tu ke tadi yang high beam dengan kita lepas tu bunyi horn? Entahlah, aku cakap macam gitu. Mungkin lah kot. Lepas tu kita orang masing-masing diam, kita orang sambung lagi borak cerita. Tinggal kita orang bertiga, aku, Mira dengan Siti. Tak lama kemudian kita orang borak-borak pun sampailah dekat apartmen, iaitu apartmen homestay yang aku dengan Mira duduk ni. Jadi kita orang sampai, aku dengan Mira turun kereta, Siti pun turun sekali. Lepas tu Siti cakap, aku rasa aku nampak apa yang kau nampak tadi dah. Siti cakap dengan tu macam tu. Kau nampak apa ti? Aku nak perasan ada seorang perempuan tua berdiri tepi jalan seolah-olah ianya nak melintas jalan. Betul tak? Betul. Aku nampak tu lah. Dia pakai baju putih kan? Ya, baju putih. Tu Mira pun menyambut. Aku pun perasan. Tapi kau dah pesan awal-awal supaya diam. So kita orang pun diam je lah. Tak nak cakap apa-apa. Tapi memang sah. Bukan aku seorang yang nampak, tapi 2 orang kawan aku yang dalam kereta itu pun nampak. Aku tak pasti kawan aku yang seorang yang aku hantar, kita orang hantar balik tu nampak atau tidak. Tapi yang paling nyata dia, kalaulah 3 orang tu boleh nampak masuk aku fikir positif lagi. Tak mungkinlah hantu dengan hati-hati. Ini mesti manusia. Kalau hantu tak akan boleh nampak 3 orang serentak benda yang sama. Tak masuk akal bagi aku. Dah lah, besok kan kita nak pergi dataran lagi kan, pukul 10 pagi. Jadi kita balik rehat dulu lah. Aku cakap dia orang. So minta izin, salam pula dengan Siti. Aku dengan Mira pun naik ke atas tidur. Jadi cerita malam tu habis. Kita balik kat cerita bilik apartmen sewa tu.
Sampai je aku dengan Mira kat dalam bilik. Bilik tu ada dua. Mula-mula aku cakap aku nak tidur kat luar. Kau tidur dalam bilik lah, Mira cakap. Mira tak nak. Okey lah, aku kata. Dalam bilik ni, aku tidur seorang dan Mira pula tidur kat ruang tamu. Bila kita ni lewat mana pun tidur, handphone tu utama. So kita scroll telefon. Aku rasa macam aku ni macam baru tertidur macam gitu. Tiba-tiba pintu bilik aku diketuk. Bertalu-talu bunyi ketukan. Aku bangun. Aku buka. Terkejut aku tengok Mira berdiri depan pintu. Kau kenapa? Aku baru nak tidur ni. Mira pun cakap, aku nak tidur dengan kau dalam bilik dah. Kau ni apa hal tiba tadi nak tidur kat luar? Mira pun cerita kat aku. Tengah dia scroll phone, dia cakap sambil dia charge, dia main phone, dia scroll. Dia terdengar bunyi seratan kaki. Macam orang berjalan, sekejap berlari. Dia mula dah rasa tak sedap hati, dia cakap. Sebab bunyi seratan berhenti dekat depan pintu homestay kita. Dan lepas tu, dia cakap, tiba-tiba cawan yang tak sepatutnya boleh jatuh dari meja, cawan lepas dia pakai minum tadi, dia letak bukannya dekat tepi meja, dekat tengah sikit. Sepatutnya cawan itu tak boleh jatuh. Sebab cawan tu ada air, kalau harapkan kipas siling pun tak mungkin boleh tiup cawan tu sampai terjatuh. Cawan tu terjatuh. Aku teling lah kat pintu. Aku tengok cawan tu betul ada dekat lantai sebab boleh nampak kan dari bilik tidur aku dengan meja ruang tamu. Aku jeling, betul cawan tu jatuh atas lantai. Lepas cawan tu jatuh, kata Mira, pintu kat depan ni, pintu utama kata orang ni, diketuk. Boleh ketuk lebih kurang 2-3 kali, lepas tu dia senyap, lepas dia ketuk lagi. Jadi aku dah rasa cuak lah, kata Mira. Aku fikir orang nak merompak. Tu yang aku bangunkan kau. Masuk dalam bilik kau. So bila Mira cakap gitu, aku pun dah berwaspada lah. Aku ambil phone aku dah standby nombor kat kaunter bawah tu. Apa-apa berlaku aku terus picit hutang ni, minta bantuan kat bawah. Aku tengok dia duduk dengan Mira kat ruang tamu tu, sambil duduk kat kursi. Cawan yang jatuh tadi kita orang biarkan aja. Lebih kurang dalam setengah jam. Tak ada apa yang bunyi. So aku cakap dengan Mira, aku rasa bukan orang lah. Jomlah kita masuk tidur. Besok dah bangun awal. Jam dah nak hampir pukul 3 pagi dah ni. Jadi aku dengan Mira pun tidur lah di dalam bilik. Letak aja aku kepala kat bantal, memang tak rasa lah. Aku terus tertidur, bermimpi. Bukan tidur lagi, aku dapat satu mimpi malam tu. Dalam mimpi aku tu, macam aku ni masih memandu kereta tau. Nenek tua tadi tu, yang aku nampak tepi jalan tu, dia berada di dalam kereta kita orang. Duduk di dalam kereta. Lepas tu, aku tengok cermin belakang, nenek tua tu masih ada lagi. Aku masih diam. Nenek tua tu ikut. Kita orang hantar kawan aku balik dan ikut aku dengan Mira balik ke homestay apartmen kita orang sewa. Dan nenek tua tu, dia datang, dia bercakap dengan aku dalam mimpi. Dia sendiri kata, dia naik ke atas untuk perhatikan gelagat aku dengan Mira. Aku tak tahu kenapa dia ikut. Aku tanya dia, kenapa ikut? Dia cakap, bau kau dorang ni, salah seorang daripada kamu berdua ni, memikat selera aku. Dia cakap, bau macam bau merah. Aku tak faham mula maksud dia tu, bau merah. Dia cakap ni bau manis. Dia cakap, aku suka bau ni. Dia cakap ni. Lepas tu dia pandang je. Aku nampak muka dia berkeriut. Dia pandang, dia senyum. Baru saja aku nak tanya dia something apa-apa. Nak tanya dia lah pasal apa yang membuatkan dia terpikat dengan bau kita orang ni. Tiba-tiba handphone aku berbunyi. Azan subuh berkumandang dari telefon aku. Menandakan waktu subuh dah sampai. Aku terus terjaga dari tidur.
Dan aku celik mata ruang tamu yang tadinya kita orang biarkan terbuka lampu ni. Aku pandang kat ruang tamu, tak ada apa pun, pintu masih okey. Dah pukul 5 pagi, so aku pun tutuplah TV. Sebab tadi sebelum aku dengan Mira masuk tidur, aku pesan jangan tutup TV, kita buka je TV dengan lampu, TV kita buka perlahan. In case kalau ada orang cuba nak masuk, mungkin diorang fikirlah kita dua orang ni belum tidur pasal ada bunyi TV. Lepas daripada mimpi tu, aku tak tidur langsung. Sampai ke subuhnya dah habis pukul 6 macam tu. Mira pun bangun. Dan aku pun cerita kat Mira apa yang aku mimpi. Rupanya Mira cepat anggap yang merah tu maksud dia maknanya period. Tapi nasib baik dia cakap pampers yang dia pakai dia basuh sebelum dia buang kat tong sampah. Tapi dia tak buang di dalam homestay tu. Dia buang dekat tong sampah bawah. Tapi bau dia masih melekat. Mungkin sebab itulah nenek itu datang. Aku sendiri tak tahu sama adanya seram, tapi itulah pengalaman dengan kawan-kawan. Sekian. Terima kasih.